Okay. Macam mana guys? Terang akhirnya dah sampai dekat puncak sini. Dengan ketinggian 410 meter. Sky Park. Gunung Gua Silabur. Yes. Silabur Cave Adventure. Korang boleh pergi ke FB Silabur Cave Adventure ataupun Kelab Kemara Anak Sarawak. Ini diorang yang sponsor ni lah. Hey guys. Okay. iPhone. Masih. Modul. Ni kamu kah? Berapa bateri kamu? 35. Saya 16. Sama aja. Berapa iPhone lagi? Bateri. 28. Sama. Kita pergi Saya atas bukit. 16 ya. Tak boleh main handphone. Saja ha. Tinggi. Nak rumah. Oh my god. Panjang yang. Aja. Tak. Apa sih saya? Tadi tangga dia di kamu. Boleh kencing. Contoh. Dia punya tu mana? Sekarang kita turun. Kita nak turun guys. Aduh. Kita menjelajahi bebatuan. Dengan laluan yang curam. Betul kan itu ni? Betul katanya. Katanya. Kita naik ke sini tak nak asalnya. Di situ. Oh. Katanya. Oh ya. Si sempat turun bawah. Naik ya tadi bertahan. Ya. Aduh. Buah kaki ni ya saya. Kok cara ni babe? Iya mah. Mana nak? Ya. Ya. Kalau kita mulut je. Mira, jangan jauh Mira. Sama-sama berjalan kita. Ya, ini cantik ya.
Korang bayangkan. Lereng bukit, lereng gunung. Wop, 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 wop. Slow, slow, so slow. Korang bayangkan lah. Sepanjang kamera orang naik tadi, ikut dinding gunung ni je. Kita orang hanya berpaut pada akar-akar kayu dan juga batu. Yang mana kita orang dapat berpaut, kita orang akan berpaut. Dan kita orang akan turun dekat sini. Dari sini. Tadi kita orang naik dari sebelah sini. Dari sini. Kita orang naik. Naik. Ke atas tu. Lepas tu kita orang akan turun. Ikut jalan ni. Betapa curamnya. Stay tune guys. Mungkin video ni kita dapat record sampai habis. Mungkin saya akan record dah sampai dekat parking. Kita orang parking tadi. Mana yang sempat saya ambil, saya akan ambil. Mana tak sempat, saya akan end video lah. Stay tune guys. Okey ke? Sambut beg dulu. Sudah. Nih, laju lah nih. Okey ke? Dah muat dah. Apa dah? Jatuh sini je kita. Nih, laju nih. Amma. Saya kukat benda tu kelak. Yang tu siap nyanyi ke tak ya? Sorry. Okey. Lagi. Longsornya. Oh, sana jalan. Tadi turun kita naik stok. Bukan tu jalan. Stok kita beli stok. Naik kaki ate. Duduk lo aduh penat tu. Laju lah lelah awak belakang. Sin. Sin ya. Bila nak ambil? Angkat dia. Lolen. Tasha Lolen tinggal. Lolen krem. Lolen krem. Ada aku bagingannya tadi. Apa namanya? Katanya ambil air garam sebelumnya naik tadi. Nyasip biasa lah. Yayang. Keep it up, Yayang. Yayang, ayat dekat kita ke Yayang? Yayang. Handap lah. Dalam beg kita tu, Mengka. Ambil je. Betul kah? Oh, lelah hantar menyajak. Oh, lelah di belakang nun. Lelah gara-gara kau je belakang nun. Sangkut orang dibuatnya. Sangkut. Kena si dia ke belakangnya kali ya. Aku mau dukungnya tadi yang si mau. Ya belum. Tak kumpul. Kami lembek je. Lain besar berat aku. Bukan lelah, bukan lelah. Sikit Mira. Ada. Ada. Okey. Mira. Muka pelit. Kalau kaki aku sakit. Muka pelit. Baru kita tutup. Okey. Semaunya. Yayang. Kakak jamin boten. Cadak boten kayu saya. Boten kayu itu santak. Pandang nak pakai ini. Dari seberang. Sambut Lolen. Nak kamu sambut. Dah lompat mo. Namun lompat ke tu. Baby. Alo. Baby. Alo. Yang. Nanti Lolen sambut. Lolen sambut. Belum digambar atau mana video gambar kau yuk pak gue jalan. On flat. Ini video. Ajo bo. Lompat mo. Lompat mo. Mangnak bersama. Ayo kan. Ma. Dirna ka. Cerbo. Kita data hiking. Yes. Yes. Edwin boleh. 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 Lambat
So sekarang dah jam menunjukkan pukul 3.10. 3.12 minit. Ya. So beginilah saya nak berkongsikan dengan korang dengan bunyi alam flora dan fauna. Ada lagi peserta di atas tengah turun. Oh ya ampun, bahaya nak kayu. Yo. Kita sampai selamat. Ya. Nah, bawah lah. Kalau kita dah sampai ke nanti kita dapat duduk, relax, sampai ni proses terlalu lama juga kan memang tak dapat. Nak aku jadi macam tak. Tunggu sekejap. Lepas tu ada jalan. Sebab perjalanan bukannya apa tu dekat. Saya dah nunggunya. Inilah keadaan batu-bata indah tersasar. Batu-batu di lereng-lereng gunung. Gunung Gua Silabur. Gunung Gua Silabur. Yang berada di kampung Lubang Batu. Ini adalah laluan yang satu lagi untuk kita orang bergerak balik. Sekarang ini dah pukul 3.30 minit petang. So kemungkinan kamera orang tak akan pergi ke Gua A sebab dah lambat. Okay. Kita orang dah nak sampai. Tik laluan nak. Okay. Laluan dia. Itu untuk yang nak hiking tu, korang kena awal lah. Jangan macam kami orang ni. Kemudian dah lambat. Sampai sini tadi lebih kurang pukul 8 lebih. Kita orang gerak jalan tu. Lepas tu nak berhenti lagi. Kita orang dah banyak bazir masa dekat berehat. Tempat kita orang berehat. So kita orang dah sampai dekat sini. Ni dia macam dewan. Homestay. See this one Gua. Terkejut siap benda ni. Ini dipanggilkan Gua Air. Kau lah. Ini dipanggil Gua Air. Yes, selamat datang ke Gua Siturip, Junggi Binawa. Perjalanan air tu. Kena ikut jalan air kita. Oh. Selamat datang ke Gua Siturip, Jung Binawa.
Rasa-rasa memang masuk dalam tu lah. Saya ikut jalan ni. Ya, dalam ya. Ikan. Besar. Dah ada jinaknya. Nah. Guys, ikan guys. Sejuk siap. Sejuk rasa macam ais. Kuah air. Ni kuah air. Tapi dia sempat meret bau. Guys, ikan tu dia jinak tau. Ni tangan saya ni. Ikut kat situ ha. Tahan 10 minit. Dia sejuk guys. Sebenarnya boleh masuk dalam. Tapi kita orang dah lambat. Manakan dah pukul 4 kita orang putuskan. Kita orang tak mau masuk lah. Demi keselamatan semua lah. So kita orang pasal balik. Bukan ke sana, saya juga masuk belakang. Lian saya juga Sin. Tarik. Masuk. Lian saya juga Sin. Tu. Sangat kaunya. Ibu kejam ya. Lian tolong saya. Guys. Alright guys, itulah bukit yang kita orang naik tadi. Korang rasa itulah dia. Inilah yang kita orang naik tadi. Ni. Kita orang naik dari hujung tu. Dari situ kita orang naik pusing. Pusing. Kita orang dah sampai puncak tu. Puncak atas sekali tu. Kita orang dah sampai situ dah. Korang bayangkan lah. Kita orang turun macam mana tadi. Kita orang turun. Dia atas sampai sini. Bukan sampai atas gila nak. Sampai atas. Puncak tadi tak. Betul tak San? Ai. Kamu saya. Bendera ti repot sih kita jalan tu bendera ke bawah bendera Sarawak tu. Bendera kos nak. Tu bendera Sarawak. Nampak tak korang? Bendera Sarawak yang area sini. Ada bendera Sarawak berkibar tu. Kita orang dekat sana tau. Ya, saya zoom dulu. Tu. Kita orang dekat situ. Lepas tu kita orang naik. Ya ampun, tak percaya. Tak percaya siap. Tu. Ni ada bendera ni. Ni. Kita orang dekat situ tau. Unbelievable guys. Unbelievable. Kita orang dapat tawan puncak. Memang tak sangka kita orang boleh sampai dekat atas tu. Wow, amazing. Saat tadi kita orang pergi ikut laluan lain. Yang ni laluan lain. So kali ni laluan yang untuk kita orang balik ni agak jauh lah daripada laluan yang pertama tadi. Yang kita orang pergi untuk kita orang pula pergi tadi. So kemungkinan video ni ada part 2 lah nanti.
Memang rasa tak macam tak percaya guys. Kita orang dapat tawan puncak tu. Unbelievable. Tu. Kita orang dah sampai puncak atas sekali. So sekarang kami dah bergerak balik. Sejam dah menunjukkan pukul 4:20. Stay tune guys. So tadi kita ikut laluan ni. Balik kita orang ikut sini. Pergi ikut sini, balik ikut sini. Gunung tu dekat tengah tu. Ni air. Boleh mandi kat sini. Boleh camping. Hai. Muka barai. Barai. Finally sampai atas. Lerel mata kami pancet. Tak overstyle hiking. Perasaan anda? Mau pergi? Hah? Mau pergi? Mau pergi kah? Aduh, tunggu bulan depan lah. Bengoh Dam. Hah? Bengoh Dam. Bangun tem? Oh, Pada ni ya? Padawan. Ya Allah, ya Tuhanku. Next. Bengoh Dam. Masih bertahan. Ya. Bowin masih bertahan guys. Finally dah sampai. Finally kami dah sampai. Terbaik. 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 Hai. Boleh lagi. Okey. Lagi? Orang je. Jauh yang tinggal. Ayo. Mira dengan tu. Campur je. Biar. Cayuk. Keep it up, don't give up. Cayuk. Okay, spek. Oh, bergaya. Okay, kita orang dah sampai dekat kampung setelah 1 jam 2 jam perjalanan dari puncak tadi. So kita orang dah sampai tepat pukul 5. Tepat pukul 5 kita orang dah sampai dekat sini. Dia orang dah dekat depan. Alright, hiking kali ini adalah kali pertama untuk saya join hiking ke Gua Selabur. Sekali ke summit 410 meter Sky Park. Tak sangka bahawa saya boleh tawan puncak tu hingga ke atas dengan laluan trek yang agak mencabar, tapi sangat puas hati. Ada pun ramai yang pancet.
Tu dah pancit. Alright, apakah perasaan anda? Happy. Tapi kunyah mai. Nak rasa ada strong. Tapi pancit. Bodoh Cayuk. Laju. So, apakah perasaan anda setelah menawan puncak Selabur? Steady aja. Steady? Kata santai je. Nak lagi? Nak repeat? Ya. Hari yang mantap. Okay guys, akhirnya kita dah sampai dekat sini. So, untuk korang yang nak ke Gua Selabur, Kampung Lubang Batu ni, Okey dah. korang boleh Roger uncle ni. Dan angkat ini. Boleh Roger uncle ni. Siapa nama? Siapa nama? Ada dia. Ni mau bisik orang Jawa datang kat nanya lini tempat tu, murid nombor telefon kan. Oh. Tu telefon Lubang Batu ah. Kampung Lubang Batu tu. Kampung Lubang Batu. Oh. Right. Main min. So, nanti saya akan try letak nombor telefon dekat sini, dekat description. So, untuk korang yang baru hadir dalam channel Solo Strider ni, korang boleh terima kasih kepada korang yang dah subscribe. So, ini adalah laluan. So, kita orang dekat sini tadi. Dekat sini kita orang ikut laluan ni, M4 ni. Lepas tu kita orang dekat sini. Kita orang dekat sini. Ada dua cave ni. Kita orang naik situ, naik hingga ke Summit Sky Park. Lepas tu kita orang ikut laluan sini, turun sini. Dan kita orang dah sampai sini. Dengan ketinggian Gunung Selabur 1835 kaki bersamaan dengan 447 meter dari paras laut. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe channel Solo Strider.